Falas apa ya? Saya Amiruddin nak nasihat pada penonton, okey. Yang ada mula-mula rasa nak kecam saya tu, fikir dulu. Saya buat ni bersebab, ya. Saya ni nak mendidik, saya nak mengajar mungkin isteri saya ni untuk menjadi orang. Kalau bukan start daripada saya nak bagi tahu, siapa lagi nak ajar, kan? Kalau Rafiq tu pun boleh kena bijak macam tu Humairah, jadi mungkin saya kena stand up. Saya kena tunjuk yang saya betul-betul boleh jadi leader, imam kepada si Humairah ni. Jadi korang apa tahu? Saya bukan marah, kan? Saya sebenarnya nak bagi tahu yang kita ni kalau kita ada didikan agama yang bagus, insya-Allah jadi benda tu kita boleh tolerate, kita boleh faham bila masa nak kena bersabar, nak kena lepas. Jadi mostly kita sebelum nak marah tu kita faham, ya. So adakah Ahmi akan jadi Falah? Falas apa ya? Oh, cerita tu. Oh. Cerita anda dulu. Mungkin dia lebih perfect daripada saya. Saya ni hanya lelaki yang ditakdirkan untuk berkahwin dengan orang yang kaya, yang cuba mempergunakan saya, tapi dalam masa sama saya tak sengaja jatuh cinta. Jadi korang jangan samakan saya dengan Falah sebab memang salah.